Kita orang daripada family sederhana je. Nak kata senang tak, susah pun tak. Just start daripada bila ayah kahwin dua, saya start memberontak. So rasa macam saya nak bungsu. Jadi bila ayah tu kahwin, kita rasa ayah kita tu dirampas orang lain. Start daripada tu lah kita punya kasih sayang dengan ayah tu. Memang sekolah agama lah. Mak bagi sekolah rendah macam biasa lah. Cuma tengah hari kita akan sekolah agama. Akak tak suka pakai stokin. Jadi benda tu cikgu tak suka akak buat. Jadi cikgu akan panggil mak, anak awak ni tak pakai stokin, kena pakai stokin dia pergi sekolah. Jadi start, bila cikgu marah kita akan buat. Bila dah start tak okey dengan ayah tu kan, akak jadi macam belajar tak nak. Akak mau tusukan. Saya mula mengenali sosial ni daripada umur 16 tahun, form 4. So macam berkawan dengan orang yang salah sebenarnya. Tapi tak boleh nak salahkan kawan juga. Ia ikut hati kita lah. Kita nak ikut ke tak nak ikut. Tapi akak terikut lah dengan kawan-kawan yang pergi ponteng. Masa dulu kalau orang pakai kereta kancil tu dah kira kaya tau. Jadi kawan-kawannya ada kereta. Saya ni macam tak ada. Anak minta apa-apa pun ayah tak bagi. Sebenarnya ayah tu tak bagi ada sebab. Jadi ikutlah dengan kawan-kawan yang ada kereta apa semua. Situlah bermula je nak ambil benda terlarang. Mula-mula kita tak nak kan. Tapi bila kawan dah asyik bagi-bagi, kita cuba. Mula-mula tu rasa macam tak ada apa. Tapi dah selalu jadi ketagih. Aku nak benda tu. Sampai kan curi duit mak, curi duit kakak. Sebab umur saya dengan kakak adalah jauh beza. 17 tahun usia dengan kakak. Jadi kakak dah kerja lah. Syukurlah ambil duit kakak untuk beli barang macam tu. Jadi bila dah social life daripada umur belasan tahun tu, akak tak nak duduk dengan family. Jadi akak ambil keputusan kahwin awal. Akak kahwin awal pada usia 18 tahun. Dah kahwin sebab akak nak jauh daripada family. Tapi rupa-rupanya berkahwin ni lagi teruk sebenarnya kan. Sebab kita baru umur 18 tahun kahwin dengan kira macam kawan yang sosial tadilah. Akak dikurniakan 2 orang anak. Sekarang ni umur anak akak yang sebelum tu 19 tahun. Tapi kita orang yang kedua tu dia sekolah. Orang asyik ijik mak kau berdua. Dan yang sulung kita orang sangat close. Cuma yang nombor 2 tu kita orang dah kurang sikit. Sebab dia umur tu ayah dia. Okay, kenapa saya berpindah ke selepas perceraian dengan suami tu, bekas suami, rasa macam dah lost, tak tahu ke mana kan. Jadi ambil keputusan, tiba-tiba akak dapat satu macam surat, dapat sambung belajar tau. Macam aku nak ubah diri aku, nak ubah nasib, dapat pergi ke kolej kejururawatan. So akak isilah borang tu, dapat dipanggil. Tapi masa tu akak bagi tahu jugalah dengan mak, dengan ayah. Jadi dia orang support sampai ayah beli tiket, bagi dia belanja apa semua. Jadi bila dah pindah ke masuk kolej, kita duduk satu dom kan, akak tak bergaul. Maksudnya aku nak ubah diri aku nak jadi baik. Tapi lama-lama bila dah kat kolej kan, macam bantuan untuk duit ada, tapi tak cukup. Dan start daripada tu adalah seorang abang tu. Kita orang bila kat kolej ada kantin kan. Jadi abang tu macam kita orang 3 orang sekawan kat situ. Abang, kau nak sugar daddy tak? Abang tu offer, nak dapat duit. Dia cakap, kau ada duit, kau cuma layan dia je. Dia cakap macam tu. Kau cuma teman dia tapi kau tak boleh ada boyfriend lain. Nak, dia cakap. Dan dari situ ada 2 orang. Seorang adalah
suami yang sekarang, seorang adalah kawan dia. Jadi yang call akak dulu adalah suami akak yang sekarang ni, dia call. Jadi kita jumpa macam first dia call, macam akak rasa lucu lah. Dia cakap, saya naik Petul Sagar tau. Jadi akak dalam mindset akak, Petul Sagar lama dulu tu, alamak, mesti tua ni, macam buncit ke, ada janggut ke, botak kan, mesti buruk. Tak apalah, duit punya pasal kan. Tapi bila jumpa tu, okay, macam dia naik Petul Sagar baru kan, not bad lah. Dia pun macam first jumpa tu, kita macam biasa, dia ajak makan apa. Dia macam, dia tak adalah bagi duit sangat, dia cuma macam backup makan, backup beli toiletries. Kita perempuan kan suka minyak wangi, perfume. Dia belilah sabun-sabun mandi daripada situ. Lepas tu akak daripada dom, akak nak minta dengan lecturer tu, saya nak keluar daripada dom. Jadi nak duduk dengan sugar daddy tu lah kan, duduk serumah dengan dia, duduk serumah. Ni life kita orang macam sosial lah macam tu, duduk serumah apa semua kan. Dia pun jaga akak dengan baik. Cuma at the first tu, akak tak ambil tahu dia tak ambil tahu pasal akak. Cuma kita macam, kau bagi aku duit belanja, okay dah, aku pergi college macam biasa, belajar dah, settle. Sampai lama-lama tu dia ajak akak balik kampung dia lah. So sebab ada kawan cakap, bila lelaki ni ajak balik kampung, dia dah kira serius tu kan, jumpa dengan family. Akak mula serius lah dengan dia masa tu. Cuma akak berkawan dengan orang terlampau sosial, dan dia ni, sugar daddy ni, dia macam nak kita jadi baik tau. Jadi akak berkawan dengan orang yang salah juga di Johor. Pergi kelab tetap malam, duit kalau sehari tak habis 1,000 memang tak sah. Pergi kelab minum. Padahal minum tu sakit tau sebenarnya, bila mabuk muntah kan. Sampai pernah dekat kelab terguling-guling jatuh dekat tangga. Tapi seronok orang cakap. Tapi duit ni tak ada, tak berkat. Sampai kan mak daripada kampung kirimkan akak telekong, sampai ke akhirnya telekong tu tak pernah buka pun. Life kita memang sosial. Cuma dah lama-lama tu, bila dah serius tu, akak yang still tak boleh nak serius. Serius memang serius, tapi akak macam bila tengok dunia lain kan, wow, akak in the same time akak ambil kursus untuk make up, dan akak di offer untuk satu majalah kan. Dekat situ akak dah rasa macam riak, aku dapat duit banyak. Jadi kenalan pula dengan orang lain, dia rasa macam bila orang lain tu, lelaki lain tu, dia more tu manjakan kita, bagi duit, bagi kereta, bagi semua. Dia jadi macam akak lupa diri dah. Padahal yang sekarang ni, suami akak tu, dia sebenarnya mungkin dia sedih lah dengan akak punya perubahan. Macam kawan alah relax lah, tak payahlah kahwin dulu macam tu kan. Dia dah berkawan dengan seseorang tu, dia adalah seorang fotografer yang terkenal jugalah, dia terkenal juga. Tapi dia cakap dia dah bercerai, siap ditunjuk bukti lah. Sebab bagi akak, aku tak nak kacau laki orang, sebab aku dah rasa macam mana bapak aku kena rampas dengan orang. Jadi dia cakap dia dah bercerai. So akak pun macam boleh kot kan dengan ini. Jadi lama-lama berkawan dengan dia tu, dia bawa seorang budak yang dia sangat comel budak tu tahu. Sampai sekarang akak simpan lagi gambar budak tu. Jadi akak jaga budak tu macam biasa. Tapi bila macam akak dah berkawan dengan fotografer ni, akak juga berkawan dengan mak budak tu. Dia baik, tapi tak tahulah belakang kita kan. So bila mak dia cakap, boleh tak tolong ambil Akmal, bagi budak ni untuk jaga dia. Boleh. Akak macam ambil macam biasa. Lepas tu bila dia punya situation tu, bila akak tengok dia asyik ke sini, asyik ke sana, asyik dengan sepupu, jaga dengan kampung dia, kenapa budak ni macam tak terurus. Lepas tu dia ada pengasuh tau budak tu. Jadi bila dia balik daripada rumah pengasuh ataupun nak hantar, bila dah ambil budak tu, dah lalas tu nampak ada macam lebam-lebam tu. Tanya, kenapa ni mama? Dia sebut macam tu je. Tapi kita tak nak lah macam menuduh. Tapi sebab bapak dia pun sendiri pukul anak dia. So macam akak ni nak marah, nak cubit je lah kan. Janganlah sampai lempang ke apa. Duit, dia bagi akak duit banyak, semata-mata jaga anak dia. Banyak, dia bagi duit banyak. Tapi duit tu macam tak ada je. Dia bagi, contoh macam dia pernah jual rumah kan. Dia jual rumah dalam 320,000. Duit tu dalam 20,000 dia bagi kat akak. Sebab kau jaga anak aku. Dia bagi. Dia macam manja kakak dengan duit, dengan harta benda. Kita perempuan ni, nafsu kita 9. Kalau lelaki, nafsu dia 1 je, wanita. Perempuan ni tak, macam material. Itu adalah perempuan, wanita. Jadi akak macam, wow, aku dapat benda ni. Jagalah, jaga budak macam biasa. Dia nak susu, bagi susu. Waktu makan, bagi makan. Cuma satu hari tu, bila dia makan, dia muntah.
Sebab akak as a nurse, kita tahu budak makan muntah kenapa. Dia ada keretakan kat kepala dan hematoma orang panggil kan, ada darah beku. Jadi bila seseorang tu ada darah beku, menyebabkan dia akan makan muntah. Nampaklah dekat situ. Akak selalu bawa budak tu ke mana-mana akak pergi, akak bawa. Walaupun tengah make up orang ke apa, bawa. Memang bawa. Dan macam anak kita dah. Jadi akak tu cakap memang akak adalah cubit budak tu sebab nakal ke apa, tapi tak adalah menyebabkan budak tu mati pun. Tak. Macam kita normal lah, anak kita sendiri pun kita tangan kan, apatah lagi budak nakal kan. Jadi macam bapak ni bila anak dia buat salah, dilempang, dia ada sedikit, bila dia cakap anak dia nakal, ni jin ni bukan orang. Dia macam akak terikut-ikut tau. Dia macam dunia di lain. Ni bukan anak aku, ni jin. Jadi akak pun layan je lah dia macam tu. Dan akak sendiri pun mental juga bila layan dia macam tu. Tapi dah lama-lama jaga budak tu, dah perasan dah. Sebab suami akak yang sekarang pun dia perasan. Sebab akak selalu bawa juga. Kita makan sama-sama kan. Dia cakap dengan suami, tolong urut kepala. Kenapa suami tanya kan? Sakit. Ni macam kita ni tak ambil pot. Pernah juga tanya suami, bawa pergi klinik nak budak ni kan. Tapi suami cakap jangan, anak orang, dia bapak dia bawa. Budak tu nampak teruk bila dia muntah. Bila bagi makan dia muntah. Lepas tu kadang-kadang dia ada pendarahan dekat hidung. Jadi cakap dengan ayah dia, dia memang normal macam tu. So akak nak bawa pergi klinik. Cakap dengan teman lelaki itu sugar daddy lah sekarang ni kan. Dia cakap jangan. Dia cakap jangan bawa. Itu anak orang. Dia bapak dia bawa. Jadi akak pun tak bawa. Niat dah bawa ni. Tapi tak apalah, anak orang kan. Tapi rasanya masa tu kalau akak bawa, akak selamat kot. Tapi yelah, peraturan Allah tu kan cantik kan. Pagi sebelum arwah meninggal, akak ada job make up orang nikah. Jadi make up macam biasa. Tiba-tiba tengah hari tu akak dapat call. Call daripada ayah kepada budak tu lah kan. Tolong balik kejap. Budak ni dah dekat klinik. Kat klinik tau. Kat klinik. Dia pengsan. Okay, masa tu akak dengan nak cakap teman lelaki akak dihantar tapi dibalik. Akak yang tinggal kat situ. Jadi akak tinggal, akak bawa kereta ayah budak tu lah. Masuk kat klinik tu, doktor cakap budak ni dah tak ada dah ni. Dah tak ada. Macam ayah dia tak percaya tau. Okey, akak cakap pergi hospital. Maksudnya kalau itu perbuatan akak, kenapa aku buat benda ni? Sebab kita dah sayang budak tu macam anak. Raya baju sedondon, bawa pergi hospital. Lepas tu duduk dekat tempat forensik. Dia terus bawa pergi forensik, bilik mayat. Sebab doktor dia pergi klinik tu dah call dekat hospital, cakap budak ni dah tak ada. Bawa pergi tu, dia cakap ini adalah kes penderaan. Saya tunggu dekat forensik ni. Dia cakap okey, minta IC puan. Sebab polis dah datang kan. Minta IC akak bagi. Minta IC bapak dia, minta IC mak dia. Mak dia datang masa tu. Lepas tu macam biasa dia tanya kenapa. Tak tahu, dia pengsan. Ayah dia call. Datang. Dah lama lepas malam tu, lepas postmortem, keesokan harinya pukul 8 pagi, akak kat situ tak mandi lagi ni. Teman lelaki akak datang sekejap. Akak dia jajak balik kan. Akak cakap tak nak, aku nak tunggu juga. Akak tunggu sampai pukul 9 malam. Dan jenazah dah dikafankan apa semua, bawa pergi kubur. Akak ikut pergi kubur apa semua. Selepas melangkah daripada habis semua kat kubur tu, akak naik kereta. Polis ketuk. Ikut saya ke balai untuk jadi saksi. Dah habis postmortem, bawa pergi balai semua. Polis cakap awak bunuh ya budak ni. Terus blame ni. Macam tak tahu dia cakap apa dah. Tapi mak dia sekali masuk dalam masa tu, mak tak tahu mak dia berbincang apa dengan polis. Allahualam, kita tak tahu. Sebelum tu, sebelum nak dikebumi, doktor dia cakap dia mati sebab dia ada semput. Budak tu memang sakit semput. Jadi ayah dia nak ke bumi cepat tau. Tapi yang peliknya, bila dah bawa budak tu balik, doktor dah sign menandakan budak tu mati mengejut. Yelah, jenazah boleh bawa balik macam biasa. Tapi macam pelik, ayah dia nak ke bumi cepat. Jadi kita pun panggil orang masjid apa semua, pergi panggil ni, mak dia call tak dapat. Jadi ayah dia ni nak cepat ke bumi kan. Jadi akak ikut je lah kan. Dah dikebumikan, tiba-tiba polis call tau.
budak ni mati kena bunuh tau, bukan sakit mengejut. Tapi takkanlah doktor tadi cakap salah kan. Akak okey lah, gali balik. Digali balik kubur tu, akak ikut. Semasa minta digalikan balik, polis meminta gali balik kubur tu, tapi kita tak tahu siapa yang suruh. Sama ada sebenarnya mak dia ke ataupun siapa-siapa, kita tak tahu, Allahu'alam. Dari kubur gali, akak ikut pergi gali tu. Ikut gali, bawa pergi hospital besar. Di postmortem daripada pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam. Tak tahulah kenapa lama sangat postmortem itu. Akak tunggu kat situ. Jadi masa tu mak dia dah menangis dah. Mak dia cakap, dia yang bunuh anak saya, dia. Macam dia tunjuk akak lantak kau lah nak cakap aku, bukan. Tapi lepas tu polis minta dekat, okey kita kebumikan dulu jenazah ni. Selepas postmortem, bawa pergi tempat penguburan. Dah settle semua, bawa akak masuk kereta. Boleh ikut kita ke balai tak? Polis cakap. Tapi bukan naik kereta polis tau. Dia minta akak drive kereta akak pergi balai. Ikut akak pergi balai. Lepas tu dia ambil kunci, dia rampas. Okey, first day investigation tu, kau bunuh kan? Tak. Bila hari ketiga investigation tu, kau nak dengar sesuatu tak? Polis cakap, okey, ni rakaman mak budak ni. Mak budak tu cakap, dia bunuh anak saya, dia lempang anak saya, dia hentak anak saya dekat tepi dinding. Dan macam mana mak dia boleh tahu benda tu kan? Tak fair bagi akak. Kau cakap tanpa bukti. Jadi bila akak dah ditangkap hari ketiga, okey, satu bilik. Pergi bilik lelaki ni, polis cakap diam. Kau dengar apa yang dia nak cakap. Akak dengar, okey, sebenarnya dia yang bunuh anak saya. Dia cakap benda yang, dia bunuh anak saya, dia tendang anak saya, dia hentak anak saya. Macam apa benda kau cakap ni kan? Jadi polis cakap diam. Okey, dia cakap dengan lelaki tu, okey awak pusing belakang, tengok siapa kat belakang awak ni. Dia tengok muka akak kan, sorry, tak berniat pun nak cakap macam tu. Dan daripada tu, esok harinya ke mahkamah untuk seksi dakwa. Hakim perempuan tu tanya, awak bunuh ke? Akak tak jawab. Kali kedua dia tanya, awak bunuh ke budak ni? Ya, saya bunuh. Sebab akak penat. Kita macam, aku ni betul bersalah ke? Sebab bila kat mahkamah, bukti langsung tak ada. DNA 0.00. Jadi kes ni jadi panjang sebab 3 kali bertukar hakim. Jadi akak macam, bila dah didakwa tu, akak cakap dengan hakim, ya, saya bunuh budak ni. Cepat-cepatlah pergi gantung saya kan. Macam kita dah tak tahan tau. Jadi bila dah tu, hakim cakap, kalau awak betul bunuh dia, awak buktikan macam mana awak bunuh dia. Akak cakap satu je, okey, saya bunuh dia, saya ambil pisau, saya cucuk dia. Tapi kes tu tak ada pisau pun, tak ada pun bekas. Cuma akak cakap, okey, polis kan pandai, silalah buat siasatan macam mana saya bunuh dia. Saya bunuh dia, tapi silalah polis siasat. Tu je. Sampai dekat dalam balai, kenapa kau mengaku? Polis tanya kita. Sampai last day, kita dihantar ke penjara untuk sesi reman tu. Dekat dalam penjara, masuk penjara tu macam biasa masuk bilik akak. Sebab bilik kes 302 ni bilik dia khas untuk kes besar-besar, kes tokan semua tu lah. Bila duduk kat bilik tu, baru kita ingat nikmat kita kat luar tu. Toilet, bukan toilet, lubang untuk kita buang najis. Makan kat situ, tidur situ, dekat situ je circle dia. Dan dalam bilik tu kita 3 orang. Kita tidur bergila-gila. Kau tidur dulu, aku duduk. Sebab tak cukup nak baring kan. Okay, nanti dia dah bangun, akak tidur bergila lah. Kita 3 orang. Sebab dalam tu ada kes, 3 kes. Yang seorang ni sama juga. Jadi akak tak perlu sebut lah kan dia kes apa. Dalam perjalanan akak tu, dalam penjara, akak dikurniakan staf yang baik-baik. Padahal aku ni dah kes bunuh orang. Bukan orang besar, budak tau. Tapi ada satu, tak tahulah, akak nak cari dia betul tau. Tak tahu dia Corporal Norizan. Akak kalau boleh akak nak jumpa dia. Sebab dia layan akak sangat baik. Akak first tu memang histeria lah dekat mula-mula masuk penjara kan. Masuk hospital, Corporal tu jaga.
Aku tahu kau tak bunuh. Tiba-tiba ada orang cakap macam tu. Aku tahu kau tak bunuh budak tu. Tak tahu dia cakap insting dia. Sebab dia cakap, aku dah banyak tengok kes macam ni. Dah berpuluh tahun kerja dekat penjara. Aku tahu orang salah ke orang tak salah. Akak dah cakap mengaku akak bunuh. Tapi apa-apa pun tak boleh jatuh dulu. Dia kena fight dulu lah, lawyer fight apa semua. Dah fight. Kali pertama hakim dia hold 2 bulan sebab hakim tukar kepada hakim kedua. Bila tukar hakim kedua, hakim tu pindah tak silap, tukar kepada hakim ketiga. Hakim ketiga ni bukan Melayu. Tak lama dia handle kes akak tu, tiba-tiba awak dijatuhkan hukuman gantung sampai mati di leher. Tetapi bila dia cakap macam tu kan, akak kosong, nangislah. Tapi macam dalam sudut hati akak ni, aku tahu aku tak salah, aku tahu aku boleh bebas. Dalam hati. Walaupun dia cakap hukuman gantung, orang cakap tak ada sebenarnya, dah tak boleh nak putar balik, kau memang akan mati. Tapi dalam hati akak, aku tahu aku boleh bebas. Dan that time teman lelaki akak ada, dia memang muka dia sedih lah, dia menangis. Tapi akak macam, bila escort cakap, kau tak rasa apa ke? Tak lah, aku tak boleh nak menangis, cakap dengan escort. Escort tu dah jaga kes akak ni ulang-alik 3 tahun. Jadi kita ni dah macam kawan. Escort sangat baik, dia dah berusia, kita dia dah arwah. Masa akak bebas, akak bawa teman lelaki akak cari dia, rupanya dia dah tak ada. Semasa dalam perjalanan tu, mungkin ini adalah salah kan, tapi sifat kemanusiaan seorang polis tu, dia anggap kita anak. Setiap kali pagi dia datang, dia bawa kuih untuk akak makan. Dia cakap, kau nak makan apa-apa tak sebelum aku hantar kau masuk penjara? Sebab bila kita pergi mahkamah, polis akan ambil. Jadi nanti dalam perjalanan tu, dia belilah. Akak cakap, teringin nak makan KFC, dia beli. Sebelum masuk penjara, dia parking depan penjara tu, makan puas. Kau makan KFC ni puas, yang kau nak masuk dalam. Tapi orang baik selalu cepat pergi. Sebelum masuk penjara, dia parking depan penjara tu, makan puas. Kau makan KFC ni puas, yang kau nak masuk dalam. Tapi orang baik selalu cepat pergi. Sajin Wahab yang dia akan makan. Kau nak makan coklat tak? Buat file apa semua. Lepas tu satu hakim perempuan tu, dia buka file, dia tengok muka akak. Dia buka file, dia tengok muka akak. Macam, alamak, macam rasa macam tak selesa lah bila orang pandang kan. Dia dah cakap. Lepas tu jurubahasa datang kat akak. Awak faham tak hakim tu cakap apa? Tak, akak cakap. Okey, awak dengar ya, cakap. Tapi bila akak cakap, dia cakap awak dengar bagi akak dia nak cakap awak akan digantung. Perasaan akak. Disebut nama betul. Okey, betul tak ni nama awak? Okey, betul. IC awak betul tak saya sebut? Okey, betul.